Karnival mini peladangan telah berlangsung di Masjid Ar-Raudah, Kampung Tersusun, Batu Tujuh Lekir, Sitiawan, Perak pada 20 Januari 2026. Para pekebun dan pengusaha industri ringan dan sederhana tempatan telah hadir untuk mendapatkan info yang bermanfaat dari karnival ini. Majlis dimulakan dengan bacaan doa dan diikuti ucapan alu-aluan daripada pengerusi Masjid Ar-Raudah. Selain perasmi program iaitu Ahli Lembaga Pengarah MPOB, yang berbahagia Datuk Dr. Azhar bin Ahmad, turut hadir ialah Pegawai Khas Menteri Besar Perak Dun Pasir Panjang, Ketua Pejabat MPOB Cawangan Sri Iskandar, Penghulu, Ketua Kampung dan JPKK Kampung Tersusun. Datuk Azhar menjelaskan peranan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB adalah untuk menyelia, merancang, menyelidik dan membangunkan industri minyak sawit di Malaysia. Agensi ini berperanan memajukan atau mengoptimumkan kebun-kebun milik penduduk melalui bantuan-bantuan yang disediakan. Pada program ini, Wakil MPOB turut menyediakan kaunter khidmat bantuan, perkhidmatan pemeriksaan kesihatan percuma oleh KKM dan promosi produk pertanian juga turut serta. Sementara itu, Datuk Azhar dalam sesi soal-jawab telah dapat menjelaskan persoalan yang ditimbulkan oleh hadirin. Selesai perasmian, Datuk Dr. Haji Azhar mengambil kesempatan beramah mesra dengan hadirin dan kemudian melawat kaunter perkhidmatan serta pameran di Dewan dan sekitar Dewan Masjid Ar-Raudah. Beliau kemudian menyampaikan sijil penghargaan kepada pihak yang menyertai pameran dan jualan produk pertanian. Beliau juga turut melahirkan rasa gembira atas kesudian pelbagai pihak menjayakan karnival mini tersebut. Beliau amat berharap hadirin telah dapat info-info berkaitan bantuan, peluang kerjaya dan kemudahan yang disediakan oleh pihak berkenaan dalam memaju atau meningkatkan produktiviti kebun dan industri ringan. Beliau sangat-sangat menghargai kerjasama Urusetia Masjid Ar-Raudah dalam penganjuran karnival bersama MPOB Cawangan Sri Iskandar, Perak. Akhir sekali, beliau mengabadikan kenangan di karnival mini ini dengan berfoto di perkarangan Masjid Ar-Raudah. Walaupun Datuk Dr. Haji Azhar telah meninggalkan majlis untuk urusan lain, acara karnival diteruskan dengan ceramah berkaitan pokok dan buah sawit oleh kaki tangan MPOB. Akhir sekali, MPOB mengadakan demonstrasi penggunaan galah Palm Pro dan mesin pemotor pelepas serbaguna di sebuah kebun sawit berhampiran masjid. Penggunaan teknologi dalam kerja sawit akan menjimatkan masa serta memberikan pulangan hasil yang lebih lumayan.